Adik ni kenapa dekat betul tengok TV? Sebab TV jauh. TV tu 2 meter je. Adik, kita nak check rabun adik ni. Ni huruf apa? E. Okey, bagus. Yang ni? E. Alright, pandai. Kalau yang bawah sekali ni? Ya. Apa pula? Ni bukan nombor. Ini huruf adik. Saya ingatkan anak saya merepek je. Rupanya betul-betul tak nampak. Kenapa ramai kanak-kanak sekarang yang ada rabun? Mari kita lihat sebab dia. Yang pertama, sebab skrin terlalu lama. Maksudnya, guna skrin dengan terlalu lama sepanjang hari. Yang kedua, kurang aktiviti luar. Tak buat aktiviti bersukan ataupun beriadah dekat luar. Yang ketiga, faktor genetik. Kalau mak ayah dah ada rabun, biasanya anak-anak pun ada rabun. Dan yang keempat, tak pernah cek mata. Sebelum ni, ramai yang tak cek mata. Sekarang dah ada kesedaran untuk cek mata. Jadi, itulah punca ramai yang makin rabun anak-anak sekarang ni. Sekarang ni makin ramai kanak-kanak yang ada rabun jauh. Kalau kita tak kontrol rabun mereka, setiap tahun pasti power mereka akan laju naik. Ya. Mak ayah sibuk ukur baju anak, tapi tak pernah nak ukur power mata anak. Siapa boleh jawab soalan ni? Kamu? Satu tambah satu. Kadang-kadang kalau anak-anak nampak diam dalam kelas, bukan sebab mereka tak pandai, tapi sebab mereka tak nampak dalam kelas. Oh, patutlah selalu dia ngadu kurang jelas dia dalam kelas. Betul. Jadi, kanak-kanak yang ada rabun biasanya akan mengadu sakit kepala, pening, lepas tu tak boleh nak fokus dalam kelas, and then low self-confidence. Oh, banyak ngejawat. Buang ajar. Kadang-kadang budak ni jujur sangat. Boleh sakitkan hati kita juga Sebelum raya, pastikan anak dapat tengok dengan jelas. Bukan setakat nampak duit raya je dengan jelas, tapi dengan masa depan mereka sekali.